Last. Lepas tu kita pergi Tasik. Semua. Okay. Hari ni aku dah lama tak buat konten lagi. Mancing, casting tu aku. Hari ni aku nak cuba mancing juga. Casting. Tak tahu ada ikan ke tak ada. Sekarang tempat aku ni memang payah sikit ikan. Hari ni aku nak buat video ni, cuba explore je kawasan ni. Ada tak ada pun video ni tetap upload juga di YouTube lah. Okay guys, lama tak masuk dalam konten ni. Harap ada yang support lagi untuk konten yang tak seberapa ni. Okay guys, ni kawasannya. Kawasan ni aku nak ronda hari ni. Nampak kan? Ni dengan kuasa sampailah kat Tasik sana. Ada satu Tasik tu. Kalau Tasik tu memang dulu memang banyak sangat ikan. Tapi pemburu tu terlalu ramai sekarang. Aku tak janji ke apa dapat ikan ke tak. So apa bahas, siapa yang nak follow video ni, terima kasih banyak-banyak. Dan bantu saya like, komen dan subscribe channel saya ni yang tak berapa ni, dah lama ketinggalan ni. Okay guys, selamat berhibur. Okay kan, sini biasa ada ikan ni. Ramai macam-macam. Alright, tengok. Sana kau. Salah. Dah lama tak pegang mancing. Lari pula lah. Okey, cantik. Cantik guys. Cantik guys. Pam. Dah sedap ni. Dia guys, makan tu guys. Mana semua ikan kat sini? Tak ada ikan tu. Boleh banyak lah kat sini. Macam ada mengejar. Macam ada kita kejar. Tapi tak nak mata. Tak ada. Right.
Okay. Okay guys, siapa pernah tengok video aku dulu? Okay, kuasa ni dengan kuasa ni aku pernah naikkan ikan haluan dalam 1 kilo atau 10 kilo lebih besar dulu. Sekarang aku tak tahu ada lagi ke tak. Kita tengok, cuba kita tengok ada tak, ada apa-apa kat dalam lagi ataupun dah pupus juga. Dah pupus ni, macam ikan aku ni. Aku rasa paling best dah petang casting. Biasa ikan haluan air-air macam ni, mereka akan naik ke tepi. Kalau kita baling je, mesti dia ada kejar. Tapi sekarang aku tak tahu kenapa, memang dah tak ada ikan. Waktu mencari tu pun waktu air rosak. Inilah tasik dia kan. Ui, banyak orang mancing ni. Ui, orang mancing ikan apa ni? Ha ni, dia mancing ikan apa ni? Terpacak ni. Wah, ikan haluan memang payah lah. Kita tak ada. Dia dah. Dah tak ada ikan. Aduh, aduh. Aku pun bulat. Keluar dia dah. Dah makan. Keluar dia dah makan. Dia. Okay lah guys. Okay lah guys. Waktu pun dah nak pukul 7. Nampaknya misi hari ni gagal. Tidak mendapat ikan satu ekor pun guys. Tapi tak apalah, kita cuba naik lain kali ya. Moga terhibur lah dengan suasana explore lot mancing. Okay lah guys, salam jumpa lagi. Assalamualaikum.